Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya DJ Rin dalam podcast Meh Dengar Jap, terbitan media digital Johor. Platform santai tapi padat untuk kita bincangkan isu dasar dan perkembangan penting yang memberi kesan kepada rakyat Johor. Jadi untuk episod kali ini kita akan menyelami perjalanan 30 tahun Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor atau KPYPJ, sebuah institusi pendidikan yang bukan sahaja membuka peluang pengajian kepada anak-anak Johor tetapi kini sedang melalui transformasi besar dalam membentuk masa depan modal insan negeri, daripada kolej kepada kolej universiti, pengukuhan TVET, pendidikan digital dan AI, tabik urus berintegriti serta lebih 20,000 graduan yang telah dilahirkan. Semua ini menjadi sebahagian daripada cerita besar KPYPJ dalam pembangunan Johor. Jadi bersama kita pada hari ini ialah yang berbahagia Tuan Haji Mat Fahmi bin Salam. Selamat bersua Tuan Haji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Rin, pada pihak media digital Johor kerana sudi menjemput saya mewakili Kumpulan Pendidikan YPJ. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Nampak santai hari ini Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Apa pun terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi bersama podcast Meh Dengar Jap. Okey, kalau kita lihat di sini yang mana melihat tajuk utama 30 tahun KPYPJ, transformasi besar membentuk masa depan Johor, yang mana juga KPYPJ adalah institusi pendidikan terunggul milik penuh Kerajaan Negeri Johor. Betul Tuan Haji? Betul, sebagaimana mandat yang diberikan oleh Kerajaan Negeri lah, DJ. Soalan kita pada hari ini memang dah pun disiap-siapkan, ataupun orang kata dah banyak juga soalan diajukan oleh mereka yang berada kat luar sana untuk kita bertanyakan lebih lanjut bersama dengan yang berbagai Tuan Haji. Okey, berkenaan dengan transformasi daripada kolej kepada kolej universiti. Tuan Haji, jika kita melihat kembali perjalanan 30 tahun KPYPJ, institusi ini bermula sebagai sebuah kolej yang memberi akses pendidikan kepada anak-anak Johor. Hari ini KPYPJ telah melangkah ke tahap yang lebih tinggi sebagai kolej universiti Yayasan Pelajaran Johor ataupun KUYPJ. Jadi dari sudut besar keupayaan institusi dan impak pada rakyat, apakah makna sebenar transformasi ini kepada Johor dan bagaimana ia mengubah peranan KPYPJ dalam lanskap pendidikan tinggi negeri? Jadi alhamdulillah, daripada yang disebutkan tadi, Kumpulan Pendidikan YPJ diberikan amanah oleh pihak Kerajaan Negeri Johor untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualiti khususnya kepada anak-anak muda bangsa Johor. Kita juga bersyukur kerana di negeri Johor ni Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, sentiasa menitik beratkan aspek yang berkaitan dengan pendidikan berkualiti kepada anak Johor. Saya nak terangkan sikitlah. Orang mungkin kenal KPYPJ ni ada Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor. Tapi sebenarnya KPYPJ ni menawarkan pendidikan tu bermula daripada sebelum masuk sekolah rendah lagi. Kita sebenarnya ada Tadika Hikmah YPJ, ada 4 cawangan di negeri Johor. Kemudian kita ada Kolej Kemahiran Johor. Kita sedia maklum TVET sekarang merupakan satu perkara yang menjadi penekanan kepada pihak kerajaan. Dan yang paling sulung sekali adalah Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor. Syukur alhamdulillah pada tahun lepas setelah 29 tahun beroperasi, pihak Kolej Yayasan Pelajaran Johor menerima kelulusan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi sebagai sebuah kolej universiti. Jadi daripada situ saya sentiasa mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan di KPYPJ, ini bukanlah pengakhiran pada satu perjalanan, tapi ini ada satu permulaan kepada perjalanan yang lebih panjang dan besar visinya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Kerajaan Negeri Johor lah, khususnya kepimpinan yang amat berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, YB Aznan selaku Esko Pendidikan dan Penerangan, dan juga semua pihak yang banyak sangat menyokong perkembangan Kolej Universiti YPJ. Dan saya suka berkongsi pada tahun 2025-2026 ni, pihak KPYPJ menerima kelulusan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit. Pada saya alhamdulillah sangat satu jumlah yang pada saya amat membantu pihak KPYPJ untuk terus memperkembangkan operasinya. Dan antara komponen besar yang daripada 15 juta tu adalah sebahagiannya adalah untuk penambahbaikan infrastruktur,
pertukaran pada equipment yang lebih hands on pada keperluan industri. Dan juga yang menariknya, kita mula memperkenalkan smart classroom. Jadi secara berperingkat setakat ini kita ada 2 daripada peruntukan tersebut. Dan yang lebih menarik juga adalah kita nak supaya dengan transformasi ini, saya ambil contoh sebahagian daripada dana 3.8 tu digunakan untuk menaik taraf salah satu daripada sekolah, iaitu sekolah hospitality dan pelancongan. Kita nak supaya dengan penaik tarafan ini, dia pijak saja dekat fakulti tu ataupun schools tu, dia merasakan, oh, saya seolah-olah berada di dalam industri, berada di sebuah hotel dengan suasana dari segi tempat servingnya, tempat kitchennya, dari segi tempat ruang pembelajarannya. Dan kita pun bertuah kerana di negeri Johor ni, alhamdulillah, kumpulan pendidik YPJ, antaranya Kolej Universiti YPJ ni menerima sokongan yang sangat baik daripada pihak industri. Antaranya saya boleh berikan kredit, terima kasih banyak kepada pihak dalam bidang perhotelan. Kita ada rangkaian Marriott Hotel, kita ada Desa Rukus, dan juga kita ada SKS Group. Dan baru-baru ni pihak Kolej Universiti YPJ juga menandatangani satu Memorandum of Understanding bersama Persatuan Perhotelan Negeri Johor yang mempunyai rangkaian hotel yang ternama di Negeri Johor. Dan juga itu satu, saya suka juga berkongsi setelah naik Kolej Universiti ni, ada juga yang bertanya, apalah beza Kolej Yayasan ni dengan Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor yang di Jerin. Kami meletakkan dengan rendah diri, meletakkan sasaran tahun 2029 nanti Kolej Universiti ini akan memenuhi ciri-ciri ataupun kriteria sebagai sebuah universiti. Kami memang bergerak sebaik mungkin untuk memastikan kriteria-kriteria sebagai sebuah universiti itu dipenuhi dengan sebaiknya. Itu antara perkara-perkara yang termasuk dalam pelan transformasi. Dan satu lagi, bermula apabila kita naik Kolej Universiti ni tahun 2026 di Jerin, kohort pertama kita di peringkat ijazah sarjana muda. Untuk permulaan ni kita perkenalkan intake Februari yang lepas, ijazah sarjana muda Human Resource. Dan satu lagi saya nak nyatakan bahawa tak terhenti di peringkat ijazah sarjana muda. Kita mensasarkan mulai tahun depan kita akan mula menawarkan pengajian di peringkat master dan ke atas. Dan untuk permulaan ni kami sedang memohon untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak KPT bagi menawarkan ijazah ataupun master di peringkat perniagaan, Master of Business Administration. Jadi dengan sokongan daripada Kerajaan Negeri Johor, daripada Yayasan Pelajaran Johor, daripada pelbagai agensi yang membantu kami ini, dan terima kasih jugalah dedikasi daripada rakan-rakan saya dalam kumpulan pendidikan YP dan anak-anak syarikat ini, dedikasi mereka saya amat hargai untuk memastikan bukan untuk kita, yang penting aspirasi kerajaan untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada anak-anak ni akan tercapai di Jerin. Begitulah hasrat kita. Tuan Haji, terima kasih di atas perkongsian yang cukup mendalam. Okay, dalam keadaan ekonomi Johor yang semakin dipacu oleh teknologi, pelaburan baru dan keperluan industri rentas padan, cabaran kepada institusi pendidikan tinggi juga semakin besar orang kata. Jadi bagaimana KUYPJ memastikan graduan yang dilahirkan bukan sekadar memiliki kelayakan akademik tapi benar-benar relevan dengan keperluan ekonomi masa depan Johor? Apa respon Tuan Haji? Kita tumpang berbanggalah sebab kerajaan negeri Johor mencatatkan rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah, sebanyak 110 bilion yang diterima pada tahun 2025. Apa implikasinya kepada anak-anak muda adalah pastinya penyediaan peluang pekerjaan. Setuju. Dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk menyertai beberapa siri perbincangan bersama pihak industri, dan juga antara soalannya di Jerin adalah berkaitan selain daripada insentif apa yang kerajaan boleh tawarkan. Betul. Dia juga bertanya soalan wajibnya adalah adakah negeri Johor mempunyai kesediaan talent pool ataupun sumber manusia yang mencukupi apabila mereka nak memulakan operasi. Jadi di sinilah peranan kami institusi pendidikan ni dengan kerjasama dengan pihak Johor Talent Development Council yang kita tahu menyelaraskan keperluan dari segi demand and supply, dan di sinilah kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa kita pun tahu latar belakang ekonomi kita ni diterajui oleh sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian. Daripada situ kita cuba untuk matchkan keperluan di peringkat sumber manusia talent pool untuk make sure atau untuk memastikan bahawa keperluan syarikat tersebut apabila mereka nak memulakan operasi ini dapat ditangani dengan sebaiknya. Dan saya again sekali lagi dengan rendah diri ingin berkongsi pada tahun lepas, oleh kerana alhamdulillah peluang pekerjaan yang disediakan ni banyak, institusi pendidikan dia tak lari
daripada soalan kualiti pelajarnya, dari segi Setuju. kebolehpasarannya. Yes. Jadi alhamdulillah tahun 2025 ni mencatatkan tahap kebolehpasaran yang lebih tinggi, hampir 94% berbanding 83% pada tahun terdahulu. Okey. Jadi dia menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kita ni boleh diterima lah di peringkat InsyaAllah. pekerjaan. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji atas respon tersebut. Dan kita nak bergerak ke informasi yang kedua, di mana TVET sebagai pemacu ekonomi Johor. Saya kira ini soalan yang amat dinantikan ataupun nak tunggu jawapan daripada yang berbahagia Tuan Haji. Okey, satu perubahan besar yang sedang berlaku hari ini ialah cara masyarakat melihat TVET. Jika dahulu TVET yang mana sering dianggap sebagai pilihan kedua, kini ia menjadi antara agenda utama pembangunan bakat negara. Jadi pada pandangan Tuan Haji, apakah perubahan paling penting yang perlu difahami masyarakat tentang nilai sebenar TVET, khususnya dalam konteks masa depan ekonomi Johor? Saya rasa bila kita sebut TVET, alhamdulillah di Johor ataupun di peringkat nasional, penerimaan masyarakat ataupun para pelajar ni dia dah tak macam dulu lah. Dulu kita merasakan TVET ni kalau dah tak dapat tempat kat universiti, pergi kat TVET. Betul. Tapi saya tak rasa itu berterusan pada masa ini dan pada masa akan datang. Sebabnya ada beberapa penambahbaikan yang dilaksanakan di peringkat kerajaan. Kita juga melihat konsep pembelajaran TVET ni dia mungkin tak sama dengan konsep pembelajaran di aliran arus perdana. Betul. Yang lain lah, bukan TVET. Di mana kita melihat pendekatan pembelajaran ni dia adalah hands on ataupun dia berada di lapangan, ke memberi penekanan lebih kepada praktikal berbanding dengan teori. Kita pun tahu bahawa jumlah permintaan demand industri terhadap peluang pekerjaan kita dah mungkin tak bertumpu lagi kepada bukan TVET semata-mata, tapi banyak juga permintaan yang kita lihat banyaknya bergantung kepada TVET. Kalau saya boleh imbas balik bahawa tadi saya sebut kebolehpasaran bukan TVET berada pada paras alhamdulillah 94%. Dan di Kolej Kemahiran Johor ni kita dapati kebolehpasaran kita juga berada pada satu tahap yang tak ketinggalan lah. Maksudnya saya nak berkata adalah bahawa pelajar-pelajar TVET kita ni sama dengan rakan-rakan mereka yang bukan TVET, peluang untuk memperolehi pekerjaan ni dengan bantuan rakan-rakan di industri ni insya-Allah berada pada tahap yang terbaik. Dan juga yang menariknya di Johor juga kita melihat bahawa kalau disebut latihan TVET ni memang banyak dia Jerin. Saya sampai tak teringat punya banyak kerajaan memberikan sokongan kepada masyarakat berkaitan dengan latihan TVET. Jadi apa yang saya nak sebut di sini bahawa pendidikan TVET ni memang sama penting, dan kita sedia maklum juga kalau sebut sebelum ni TVET sampai peringkat sijil dia Jerin. Tapi sekarang alhamdulillah TVET ni juga dah tak terhad di peringkat sijil. Selepas sijil ada sijil lanjutan, selepas sijil lanjutan ada diploma TVET. Dan alhamdulillah sekarang dah ada mula ijazah sarjana muda TVET. Dan saya difahamkan mungkin pada masa-masa akan datang mereka boleh sambung pengajian di peringkat master, di peringkat ijazah doktorate, doktor falsafah dan sebagainya, supaya mereka duduk sama rendah, diri sama tinggi dengan rakan-rakan mereka yang bukan berada dalam bidang TVET ni lah. Baik Tuan Haji, Johor kini berada dalam fasa penting dengan tumpuan besar kepada Johor Singapore Special Economic Zone ataupun JSSEZ. Jadi pelaburan baru dah tentu menuntut kesiapsagaan bakat dan tenaga kerja mahir. Jadi dalam konteks kita hari ini, sejauh mana Kolej Kemahiran Johor ataupun KKJ bersedia pula untuk jadi rantaian sokongan kepada pelaburan baru dan memastikan anak Johor bukan sekadar menjadi penonton, tapi kelompok utama yang mengisi peluang pekerjaan tersebut. Kita juga sedia maklum bahawa kerajaan negeri melancarkan Johor Economic Transformation Plan (JETP), yang mana kita percaya kerajaan negeri Johor nak supaya pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Johor ni tak tertumpu di kawasan selatan Johor semata-mata. Betul. Dan di sinilah pentingnya peranan institusi pendidikan ni tadi, di mana saya melihat usaha yang dijalankan oleh Johor Talent Development Council. Mereka melaksanakan engagement dengan semua pihak. Ada beberapa siri engagement yang dilaksanakan dengan industri. Hampir setiap hari saya dipahamkan mereka bertemu dengan industri. Dia tujuannya adalah untuk mereka datang membawa bersama industri ke kampus. Mereka akan melihat disiplin ataupun schools ataupun fakulti yang ada di satu-satu institusi pendidikan. Contoh macam kita di College University YPJ ada 3. Seni bina dan kejuruteraan. Kita ada business school,
dan juga kita ada satu lagi culinary dan pelancongan. Daripada situ nanti mereka akan membawa industri yang related ataupun selari dengan penawaran kita tu tadi. Dan di situ pelajar-pelajar kita, usaha ini dijalankan dengan kerjasama beberapa agensi lah, Perkeso dan beberapa lagi agensi. Pelajar-pelajar kita nanti akan diberi ruang untuk mendaftar minat mereka ni nak kerja apa di Jerin agaknya kan. Lepas tu nanti di peringkat industri apa tawaran peluang pekerjaan yang akan diberikan supaya by the time mereka grad nanti mereka akan mendapat peluang ni. Jadi saya percaya banyak lagi agensi yang terlibat dalam usaha untuk memastikan Johor ni mempunyai modal insan yang kompeten, dan alhamdulillah kita pun menjalinkan kerjasama yang baik dengan universiti-universiti lain sama ada dalam negara ataupun luar negara. Dan juga mungkin kita akan melihat dengan adanya Johor Singapore Special Economic Zone selarilah mungkinlah ada beberapa kerjasama lanjutan yang kami boleh explore, mungkin joint research ataupun apa-apa lagi yang boleh memanfaatkan bakat ataupun pelajar-pelajar kita, especially khususnya di College Universiti YPJ dan institusi pendidikan yang lain. Okey Tuan Haji, kita nak bergerak ke soalan berikutnya untuk transformasi kita di mana pendidikan digital dan AI ni. Okey, hari ni AI ni bukan lagi sekadar perbincangan masa depan, dan ia dah pun mula mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, membuat keputusan dan bersaing dalam pasaran pekerjaan. Jadi bagaimana KPYPJ melihat perkembangan AI ini, dan apakah pendekatan yang diambil supaya pelajar bukan sekadar menjadi pengguna teknologi tapi mampu menguasainya sebagai kemahiran masa depan? Kami di College Universiti YPJ pun kita wujudkan satu dedicated section di College Universiti YPJ untuk pastikan perkara inisiatif yang berkaitan dengan digitalisasi, sustainability, artificial intelligence ni dilaksanakan secara teratur dan kemaslah untuk membantu operasi. Saya suka juga nak berkongsi bahawa kita juga terima kasih pada Kerajaan Negeri baru-baru ni di Jerin, kita menerima kelulusan sebanyak RM1 juta untuk penggantian perkakasan ICT di College Universiti YPJ. Dan pastinya antara fokus kita adalah untuk menambah baik keupayaan equipment ICT kita untuk membolehkan anak-anak kita ni belajar dalam keadaan yang lebih kondusif lah. Yes. Dan ini satu perkara yang baik. Dan juga di peringkat College Universiti YPJ juga kami sedang di peringkat akhir sebenarnya untuk mula memperkenalkan diploma ICT. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan mulai tahun 2027 kohort pertama intake untuk diploma ni akan diambil lah. Majoriti pelajar ni bukan dalam bidang IT, tapi saya percaya di semua peringkat. Bukan saja di peringkat pelajar, di peringkat pensyarah, kita ni pun lah di warga pengurusan pun mesti sama-sama menjiwai digitalisasi dan AI. Dan kita tak nak di certain peringkat saja, dengan harapan supaya mereka mendapat pendedahan terhadap apa itu AI. Jadi kita gunakanlah AI tersebut dalam analisa data, dalam pemasaran, promosi dan sebagainya. Jadi kita cuba optimumkan sebaik mungkin. Even kita pun dah, kalau kita bermesyuarat sekarang, kita dah paperless, samalah macam organisasi lain. Kita nak mengurangkan gas emission. Itu pun salah satu yang menjadi penekanan di peringkat KPYPJ. Okey, Tuan Haji, kalau kita lihat juga kan pada masa sama sekarang ni ramai juga yang bimbang AI akan ambil alih pekerjaan manusia, terutama dalam kalangan pelajar dan pekerja muda yang sedang bersedia memasuki pasaran kerja. Bagaimana Tuan Haji melihat kebimbangan ni, dan apakah kemahiran paling kritikal yang perlu dimiliki generasi muda supaya mereka kekal relevan? Saya rasa walaupun kita tahu bahawa digitalisasi AI, artificial intelligence ni boleh membantu meningkatkan produktiviti dari segi operasi mana-mana organisasi lah. Kalau sebelum ni agaknya kita memerlukan masa ambil satu file di Jerin ni pengalaman sendirilah. Bekerja di sini dan mungkin di agensi kerajaan, kalau tak ada AI ni kadang-kadang satu file kita nak teliti ni makan 2-3 jam. Berulang-ulang kali kita nak semak betul tidak. Tapi dengan adanya AI, dia dengan ciri-ciri yang lengkap ni, dia boleh membuatkan satu kerja yang kita perlukan setengah hari tu jadi mudah, 10 ke 15 minit. Jadi meningkatkan kecekapan kita. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, itu hanyalah tools yang akan memudahkan kerja kita. Bukanlah AI itu segala-galanya, tapi AI itu sebagai salah satu tools untuk membantu kita, organisasi, membantu pelajar-pelajar kita untuk meningkatkan tahap produktiviti kita, tahap kecekapan kita.
dalam satu-satu operasi. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas perkongsian tersebut. Okey, kita nak beralih kepada informasi yang keempat di mana sumbangan kepada pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat. Dan difahamkan KPYPJ memegang peranan penting dalam pembangunan pendidikan dan kemahiran masyarakat. Jadi, pada pandangan Tuan Haji sendirilah, apakah peranan utama yang digerakkan dalam membentuk modal insan yang lebih kompetitif, berdaya saing dan relevan dengan keperluan semasa? Kami bekerjasama contohnya dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan pihak Kejora, baru-baru ni dengan pihak ICU. Mereka dan kami sendiri mempunyai certain peruntukan di mana inilah agenda kerajaan untuk memberikan peluang latihan yang berterusan. Bukan saja pada pelajar yang di arus perdana, kita juga melihat kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah, seawal sekolah menengah, dan juga mereka mungkin yang tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran tapi ada minat nak sambung belajar. Jadi mereka ini kami bekerjasama memberikan certain peruntukan. Kami memilih komuniti yang memerlukan, adanya di kalangan B40, M40. Antaranya adalah kursus penawaran. Kita tahu kita ada banyak syarikat yang memerlukan kemahiran dalam bidang wiring contohnya, dan selain daripada melatih mereka ini, kita akan pastikan mereka juga mempunyai jaminan pekerjaan. Itu yang menariknya, bukan setakat kami melatih, tapi assurance-nya adalah untuk pastikan peserta ni mendapat jaminan pekerjaan. Jadi sebelum kita nak melatih tu, kita carilah beberapa industri yang ada di luar yang boleh menawarkan peluang pekerjaan yang baik, yang memerlukan tenaga kerja yang kompeten. Kami akan cuba matchkan, keluar saja terus bekerja. Dan alhamdulillah kami dah laksanakan beberapa siri dan kami berharap agar program-program inisiatif seperti ini dapat diteruskanlah pada masa-masa akan datang demi manfaat rakyat bangsa Johor secara keseluruhannya. Mudah-mudahan Tuan Haji. Okey, kita dah semakin hampir ke penghujung destinasi dan kita ada informasi yang kelima ni, yang mana 20,000 graduan, 20,000 kisah kejayaan. Ini sesuai ni nanti jugalah dengan Tuan Haji, kan sepanjang 3 dekad KPYPJ telah pun melahirkan lebih 20,000 graduan dan tenaga mahir. Jadi angka ni dah tentu besar, tapi impak dia lebih luas daripada sekadar statistik. Jadi bagaimana Tuan Haji menilai sumbangan 20,000 graduan ini terhadap mobiliti sosial, pembangunan keluarga dan juga pembentukan modal insan Johor? Kita dapat melihat anak-anak kita ni yang alhamdulillah dah tamat belajar, dapat menyumbang kepada masyarakat. Tapi bukan saja, saya sebutkan tadi, bukan sekadar untuk kita bekerja mendapatkan gaji pada hujung bulan. Ataupun sebahagiannya ada juga yang menjadi usahawan yang berjaya. Tapi yang paling penting adalah kita juga menekankan elemen supaya mereka mempunyai hasrat untuk memulangkan semula kepada masyarakat, society. Maksudnya apabila kejayaan kita ni bukanlah kerana kejayaan kita semata, banyak pihak yang mendoakan kita, banyak pihak yang menyokong kita. Ibu bapa kita, pihak kerajaan sendiri, orang-orang yang di keliling kita, sahabat andai kita, saudara mara kita. Inilah perkara yang penting supaya apabila berjaya, mereka ini menyumbang semula kepada masyarakat secara keseluruhan, supaya mereka yang tak mendapat peluang yang sebaiknya di Jirin dapat merasai ataupun dapat peluang yang sebaiknya lah untuk sama-sama berjaya dalam satu-satu perkara yang kita laksanakan. Okey, kalau kita lihat Tuan Haji, tahun ini seperti kelazimannya lah, KPYPJ bakal mengajukan Madis Convocation ke-27 pada Oktober tahun ini. Okey, dalam konteks sambutan 30 tahun KPYPJ, Madis ini tentunya membawa makna yang lebih besar pada graduan, keluarga dan institusi itu sendiri. Jadi apakah signifikan convention kali ini kepada KPYPJ dan apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada para graduan yang akan melangkah ke fasa baru kehidupan mereka? Ini bukanlah pengakhiran kepada segala-galanya. Ini permulaan kepada satu perjalanan yang lebih jauh. Pada tahun ini kita sasarkan di Jirin jumlah intake kita pada tahun 2026 ni 1,200 dan berbaki 2 bulan ni kita pun telah capai 900 orang pelajar. Apa yang saya nak sebut ni, dia adalah cerminan mungkin keyakinan anak-anak kita yang cemerlang dalam pelajaran ni untuk memilih Kolej Universiti YPJ ni sebagai salah satu platform ataupun institusi pendidikan yang mereka percaya boleh membawa mereka ke peringkat yang lebih baik lah. Bulan Oktober nanti insya-Allah seramai 900 orang pelajar daripada Kolej Universiti YPJ dan juga Kolej Kemahiran Johor. Yang menariknya, ini adalah kali pertama kami bergradasi di bawah nama Kolej Universiti YPJ. Dan harap dia akan memberikan motivasi lah kepada bukan saja pelajar kami lah, warga kerja sebagai untuk apa, meningkatkan lagi kapasiti ataupun
keupayaan pada masa-masa yang akan datang lah untuk manfaat anak-anak kita. Okey, Tuan Haji, dengan perubahan besar yang sedang berlaku daripada AI, TVET, ekonomi digital, JSS-CZ, hingga persaingan global, generasi muda Johor perlu mempunyai keberanian dan daya tahan yang lebih tinggi. Jadi apakah harapan Tuan Haji kepada generasi Johor akan datang supaya mereka bukan saja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tetapi turut menjadi pencipta perubahan? Apa respon pada Tuan Haji sendiri? Kita mensasarkan anak-anak kita ni bila keluar nanti bukanlah semata-mata mereka selamanya akan mungkin bekerja makan gaji, mungkinlah begitu mungkin ada sebahagiannya, dan sebelum ni pun ada di kalangan pelajar-pelajar kita ni yang selepas beberapa tahun dia bekerja dengan orang, akhirnya dia mencipta pekerjaan, menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Adalah beberapa nama yang alhamdulillah telah pun mencapai kejayaan, sama ada dalam bidang pekerjaan mereka ataupun dalam bidang keusahawanan. Kita pun turut memberikan peluang dan ruang kepada anak-anak kita. Ada beberapa, banyaklah program yang disediakan di peringkat institusi pendidikan ni, di peringkat KUYPJ, supaya apabila mereka keluar nanti mereka mempunyai daya tahan yang kuat, mempunyai mentaliti yang baik, mempunyai sahsiah yang baik untuk mereka betul-betul bersedia masuk ke alam pekerjaan. Itu harapan kita lah. Itulah dia. Kalau melihatkan bila mana ada pelajar daripada SPM, STPM dapat tulisan yang tidak cemerlang, mereka akan masa putus asa. Tapi itulah dia, kalau kita kongsikan yang mana kegagalan merupakan satu permulaan kejayaan sebenarnya. Betul. Ramai juga anak-anak kita yang macam DJ Rin sebut, mereka mungkin tak mendapat keputusan yang baik semasa SPM, tapi mereka cemerlang akhirnya, sama ada di peringkat diploma ataupun yang lain-lain. Jadi memang kita mendoakan agar mereka tidak cepat putus asa lah, kerana kejayaan menantikan mereka sekiranya usaha tu dilaksanakan dengan sebaiknya lah, dengan usaha berkat takkan mengkhianati hasil. Betul. Kan. Okey, jadi sebagai penutup, jika Tuan Haji boleh rangkumkanlah perjalanan KPUYPJ selepas 30 tahun dalam satu ayat yang boleh menggambarkan legasi, peranan dan hala tujuannya. Apakah ayat tersebut, Tuan Haji? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, pada Kerajaan Negeri Johor, pada pihak-pihak yang membantu Yayasan Pelajaran Johor, pada rakan-rakan saya sendiri yang sebahagiannya dah lama bertugas di KPUYPJ ni, dan juga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, ibu bapa, pihak industri, pihak komuniti, dan kami mempunyai hasrat, aspirasi untuk memastikan transformasi ataupun perkembangan KPUYPJ ini akan terus berada pada tahap yang terbaik, demi untuk memastikan kita dapat melahirkan anak-anak muda yang kompeten dan dapat menyokong aspirasi negeri Johor untuk menjadi sebuah negeri yang maju pada masa akan datang. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Itulah dia perkongsian bersama yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fahmi Salam mengenai perjalanan 30 tahun KPUYPJ daripada sebuah institusi pendidikan negeri kepada sebuah ekosistem pembangunan modal insan yang terus berkembang seiring keperluan masa depan Johor. 3 dekad lalu KPUYPJ diwujudkan untuk membuka pintu pendidikan kepada rakyat Johor. Hari ini KPUYPJ bukan saja membuka pintu pendidikan tetapi turut membuka pintu masa depan kepada generasi baru negeri ini. Tahniah KPUYPJ. Terima kasih pada atas semua. 30 tahun perjalanan, pada Tuan Haji sendiri juga. Terima kasih banyak. Yang mana membina insan dan membangunkan Johor. Dan terima kasih kerana bersama dalam podcast Meh Dengar Jap, terbitan media digital Johor. Dan itu saya DJ Rin. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.